Waisoku ni sama dengan 125Z. Kalau kita nak naik selalu kena kat sini kan, kita punya kasut selalu kena kat sini. Lama-lama dia kena gesek calau, habis lah. Ni saya nak naikkan balik seri dia punya color dia ni. Kemudian sini dulu ada tanda stiker. Ni saya nak polish balik lah. Saya gunakan Kasan Mini Car Polishing Machine ni bagus guys. Boleh tengok kat description bawah tu dia punya link tu nak order. Kita gunakan kit metallic coat. Dia ni bagus, ada speed, nak slow ke nak laju ke. Saya gunakan Lensos ceramic coating untuk naikkan lagi seri. Ini bagus ni guys. Banyak orang beli produk ni. Bagus. Okey, coating ni kita tak payah pakai mesin lah, kita cuma lap je.